tengah backtest ni Zik. Tengah backtest Okay. So sekarang ni untuk goal ni, apa yang saya nampak tu dekat daily, dia nak ke sini ni. Ada satu jalan cerita yang perlu dia completekan dekat sini. Ini Feka support dekat sini sebelum, selepas melebihi, dan dekat sini dia dah collect cantik dah sebenarnya. Cara candle tu close dekat sini sebab ini adalah Feka punya zone. Sebelum punca kenaikan, sebelum, selepas, candle close pun cantik. Faham tak? Body dia dekat atas daripada zone. So cantik lah tu. Targetnya dia nak ke atas ni, which is dekat 3287. Ataupun dia nak buat benda ni malam ni, ataupun dia nak buat ni, naik, turun, shadow, pump. Kita entry selepas sini pun boleh. Shadow panjang tu, adakah satu manipulasi untuk kita? Sekarang ni saya pun tak ada entry lagi ni. Saya pun tak ada entry lagi. Sebab kalau saya nak B dekat sini pun tadi, saya terlepas kat sini. Break, datang balik dekat sini. So ini bukan lagi dia punya fresh zone dekat sini. Tunggu demand dia bang. 15 second. Candle M5 ni kalau dia close melebihi daripada kotak ni tadi, cantik lah. Next candle tu kita pull back, kita tekan. Goal buy now. You turn your back on tomorrow, 'cause you forgot yesterday. I gave you my love to borrow, but you just gave it away. You can't expect me to be fine, I don't expect you to care. I know I said it before, but all of our bridges burned out. I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love, but even the sun sets in paradise. I'm out of touch. Layer. Pergi. Korang profit tak profit? Woi! Profit tak profit? Pergi. Lagi. Come on. Let's go, goal. Layan! Let's go! Guys! Pecah! Up and down! Angkat profit sekarang! Yesterday! Wait! Record! Let's go! Up and down! Screenshot! Ah! Padu! Tegak weh! Lancar lagi! Angkat. Jom. Angkat. Angkat profit korang. Den, kau pegang Den sebelah aku Den. Bagi viewer baru masuk tahu aku tengah buy gold ni. King Mat. Wow. Barang panas malam ni, kau tahu tak?
Komen 8. Siapa yang profit sama-sama dengan saya malam ni? Let's go. 8. Saya nak 8. Chances I blew up or whatever you call it. Switch the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my shirt, you can tell it I'm ballin'. Swish, what a shame could I got big. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top, but what you could have saw. But sad to say it's over for. Then I pulled up, bad late, open door. Wish like all day, got what you was looking for. Now see what it was, so you can come take that little piece of shit with you. Sekelip mata je kita punya live daripada mendata siapa yang join daripada tadi. Tahu-tahu saya suruh buy. Guys, buy gold now guys. Detik saya tekan tadi, siapa yang follow tadi tu, korang boleh nampak macam mana saya layer power share bapak. Detik bapak. Memang tak tahu lah cakap. Lagi dia naik kan. Korang nampak, faham lah macam mana saya, bila saya menyampaikan entry tu dengan hati saya, tau. Dia masuk zone kan. Okay guys, jom kita buy now. Pam. Buy. Floating. Relax guys. Pam. Jangan layer lagi guys. Arahan 35 pip layer, 35 pip floating. Tu mula melonjak. Layer lagi guys. Menghampiri kita punya entry point. Layer lagi guys. Melepasi kita punya entry point. Layer lagi guys. 30 pip daripada entry point kita dah jalan. Layer lagi guys. 40 pip. Layer lagi guys. Dah tak ada apa dah dekat atas tu. Layer lagi. 3, 2, 1. Out of nowhere. Boom. Meletup weh. Gila. Kau tak nampak ke benda tu tadi? Power gila weh. Cukup. Saya faham ada yang minta maaf, saya rasa excited sikit tadi sebab saya dapat bagi profit sama-sama dengan korang malam ni. So saya rasa best gila. Saya pun, so mungkin ada yang masuk dalam ni yang tak dapat nak trade. Faham tak? Korang masuk, saya tinggal 3 layer 0.01 dah 100 USD. Begini bos, faham tak? Ada lagi yang profit? Cuba bagi saya. Saya nak bagi tabik sama-sama dengan korang malam ni. Ada lagi tak yang nak profit? Yang profit sama-sama dengan saya malam ni? Layer. Sabar guys. Tengah floating sikit. 35 pip lagi. Melepas yang 3 point. Layer lagi guys. Campak lagi layer. Dah flip 300 pip modal tu bagi. Bapak. Weh, dah flip 300 USD. 300 pip dari modal yang saya bagi. Gila. Modal saya bagi awak dah flip. Naik lagi bro. Yes bro. 0.02. 2 layer dari $21 ke $80. Ada lagi tak yang story yang padu lagi yang saya nak dengar malam ni? Tadi 30 USD, sekarang 200 USD. Dia tak berjaya break. Which is saya nak buat benda ni. Saya nak masuk kat sini. Dia tak berjaya break kat sini. Dia buat ni macam nak apa? Macam nak turun, naik compression, bam. Betul tak? Tapi saya tunggu lagi. Banyak orang tengah masuk sell bila dia nampak benda ni. Dia dah masuk sell. Which is pattern ni memang turun. Turun macam tu. Memang pattern ni macam tu. Jadi saya tunggu lagi. Sebab pattern sekarang ni setengah strong buy. Dan dia tengah nak cari daily punya support dekat atas tu. Saya tunggu lagi. Dia pecah. So bila dia pecah, saya nak masuk target dekat area sini. Mula saya nak masuk dekat sini. Tapi cara dia masuk dekat zone ni pun saya tak berapa nak berminat. Jadi saya cakap, okay, tunggu sini. Dia tak masuk sini. Dia pun jalan. Dia jalan. So bila dia jalan, saya cakap, okay, dah jalan sini kan? Okay, tak apa, kita tunggu sini untuk dia masuk. Dia tak masuk lagi. So, bila dia tak masuk lagi tadi, apa yang saya buat adalah saya dah nampak benda ni tadi. Saya nampak dia turun, dia tak masuk, saya naik, saya layer je kat sini. Lagi sekali dia masuk zone. Layer. Dia floating sikit tadi, terus naik. Ini pun tak ada news merah. Dia bagi kita 300 pip. So besok kita akan jumpa lagi. Okay.
So yang mana yang join hari ni. Jadi itu sahajalah daripada saya untuk hari ni. Education pun sudah, bagi duit pun sudah dekat korang, explanation semua complete, profit pun korang dah dapat. Itu sahaja daripada saya untuk hari ni. Live trade untuk hari ni kita berjaya buy gold 300 pip bro. Gila, benda ni gila. Korang tengok benda tu gila tadi kan, terjadi kan. Jadi kita jumpa besok, okay? Brothers never turn back on brothers, okay? Support each other. Assalamualaikum. Salam. Ini kita boleh buat. Kalau saya buy, pengakhiran kata saya akan buat Assalamualaikum. Salam. Saya punya tagline. Korang jangan copy. Aku nampak sesiapa buat, jumpa aku dekat ring. Dia like macam tu. Gila weh, gila. Kita dah habis live trade. Jadi yang mana yang nak sama-sama trade dengan aku, korang boleh register account dekat bawah, and korang boleh tekan link dekat bawah, masuk dekat aku punya channel Telegram. Live trade kita buat setiap hari. Kita dapat, gila lah. So kalau korang tak nak terlepas benda yang gila ni, korang kena masuk, and see you on the next video. Assalamualaikum. Bye bye.